Masyarakat tertutup yang bersikap dingin seperti robot, menyembunyikan emosi dan penuh prasangka terhadap warga asing, itulah gambaran tentang Malaysia yang berada di dalam fikiran seorang wartawan wanita asal Ireland. Apabila ditugaskan untuk melakukan liputan di negara Asia Tenggara itu, hatinya diselimuti kebimbangan. Bagaimana jika saya diserang di sana? Adakah benar-benar selamat untuk berjalan seorang diri pada waktu malam? Namun, apa yang disaksikannya dengan mata kepala sendiri sungguh di luar jangkaan. Dalam kepekatan malam sebegini, adakah ini benar-benar Malaysia? Negara ini adalah sebuah khazanah dunia. Inilah kisah tentang kebenaran Malaysia di mata seorang warga asing. Sebagai seorang wartawan bebas berusia 32 tahun dari Dublin, Ireland, Fatimah Ghani sentiasa dibayangi tanggapan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbahaya. Meskipun dia berpengalaman luas menulis untuk media ekonomi antarabangsa dan pernah bertugas di pelbagai pelosok Eropah, Timur Tengah hingga ke kawasan konflik di Afrika, wilayah Asia masih menjadi dunia yang asing baginya. Dalam fikiran Fatimah, Malaysia mungkin sebuah negara yang sedang pesat membangun dengan ekonomi yang dinamik, tetapi dia menganggap masyarakatnya tertutup terhadap warga asing dan tidak begitu selamat buat wanita yang mengembara sendirian. Kebimbangan ini berakar umbi daripada memori silam yang pahit. Dia pernah menjadi mangsa samun di Dublin ketika berusia belasan tahun, satu peristiwa yang meninggalkan trauma mendalam. Ditambah pula dengan laporan internet dan khabar angin daripada rakan setugas mengenai kes ragut serta gangguan terhadap wanita di tempat awam, kegusaran Fatimah semakin memuncak. Adakah saya akan selamat berada di sana selama 3 minggu? Bisik Fatimah sendirian sambil menatap langit mendung yang menurunkan hujan di luar jendela rumahnya di Dublin. Sebagai seorang lulusan hubungan antarabangsa dan ekonomi yang terbiasa berfikir secara logik, dia sedar bahawa dirinya juga tidak terlepas daripada belenggu prejudis terhadap budaya yang belum dikenalinya. Tangannya sedikit gementar ketika memasukkan penggera keselamatan peribadi dan semburan pemedih mata ke dalam bagasi. Rak buku di ruang kerjanya dipenuhi dengan pelbagai rujukan mengenai Asia Tenggara. Sebagai seorang wartawan yang teliti, dia sentiasa mengkaji latar belakang destinasi tugasannya. Namun, kebanyakan maklumat yang ditemuinya hanya memburukkan lagi kebimbangannya. Salah satu artikel menyebut, walaupun kadar jenayah berat di Malaysia dilaporkan terkawal, kes-kes jenayah kecil terhadap pelancong asing mungkin tidak dilaporkan sepenuhnya. Rakan sekerjanya, Jack, yang pernah melawat Kuala Lumpur beberapa tahun lalu turut berpesan, sentiasa berhati-hati di stesen LRT atau kawasan tumpuan ramai. Pelancong wanita asing sering menjadi sasaran mudah. Fatimah mencatat setiap peringatan itu di dalam bukunya. Jangan berjalan seorang diri pada waktu malam. Sentiasa pelihara barangan berharga. Tingkatkan kewaspadaan di tempat sesak. Fikirannya membayangkan visual Kuala Lumpur yang sering digambarkan media barat kesesakan jalan raya, kota metropolitan yang sibuk dan suasana malam yang penuh misteri. Rakan baiknya, Margaret, malah sempat berkata, "Kamu gila mahu pergi ke Asia Tenggara seorang diri?" Fatimah cuba menepis segala fikiran negatif itu, namun perasaan bimbang terus bergelora di lubuk hatinya. Dia menghela nafas panjang sambil memandang tiket penerbangannya. Setelah mengharungi penerbangan yang meletihkan selama lebih 12 jam, Fatimah akhirnya mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Walaupun pemandangan malam Kuala Lumpur dari udara kelihatan begitu memukau dengan limpahan cahaya, naluri pertahanannya tetap berada pada tahap tertinggi. Ketika berbaris di kaunter imigresen, dia memerhatikan keadaan sekeliling. Orang ramai beratur dengan tertib dan tenang. Selepas memeriksa pasportnya dengan teliti, pegawai imigresen mengembalikannya dengan senyuman nipis dan berkata dalam bahasa Inggeris yang fasih, "Welcome to Malaysia." Wajah pegawai yang tenang itu tidak membayangkan sebarang ancaman, namun Fatimah masih tidak dapat meredakan ketegangannya. Sambil memeluk erat beg sandangnya di dada untuk mengelak daripada menjadi mangsa seluk saku, Fatimah mengatur langkah mencari petunjuk arah ke stesen kereta api bandar. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Di Dublin, dia pasti akan berfikir 2 kali untuk menaiki pengangkutan awam seorang diri pada waktu begini. Namun, demi tugas, dia memberanikan diri. Ketika berdiri di hadapan mesin tiket dengan wajah bingung kerana tidak tahu cara menggunakannya, kedengaran satu suara lembut dari belakang. "Boleh saya bantu?" Fatimah berpaling dan melihat seorang wanita tempatan berusia lingkungan 50 peling, Ann memakai hijab dengan senyuman yang sangat mesra. Walaupun berasa sangsi, Fatimah menjawab perlahan, "Terima kasih." Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Puan Aminah. Dengan bahasa Inggeris yang sangat lancar, dia bertanya ke mana destinasi Fatimah. Apabila Fatimah menyebut nama hotelnya di Bukit Bintang, Puan Aminah tersenyum. "Kebetulan saya juga menuju ke arah yang sama. Mari kita pergi bersama."
Walaupun naluri kewaspadaannya memberi amaran, Fatimah merasakan keikhlasan pada wajah wanita itu. Di dalam gerbong kereta api, Fatimah terpegun. Walaupun malam sudah larut, suasana di dalam tren sangat tenang dan teratur. Tiada sesiapa yang bising. Sangat tenang di sini, kata Fatimah separuh berbisik. Puan Aminah menjelaskan, masyarakat kami amat menghormati ruang awam. Menjaga ketenteraman adalah sebahagian daripada adab kami. Sambil memandang keluar jendela yang memperlihatkan mercu tanda, menara berkembar Petronas yang megah, ketegangan dalam diri Fatimah mula mencair. Ini kali pertama kamu ke Malaysia? Tanya Puan Aminah. Fatimah mengangguk. Sebenarnya saya agak takut sebelum datang ke sini. Saya dengar kawasan bandar boleh menjadi agak berbahaya. Puan Aminah kelihatan sedikit terkejut. Bahaya? Siapa yang berkata begitu? Sudah tentu kita harus sentiasa berhati-hati di mana-mana sahaja. Tetapi kami menganggap tanah air kami sebagai tempat yang aman dan mesra buat semua. Mendengarkan itu, Fatimah berasa sedikit malu dengan prejudisnya. Setiap kali kereta api berhenti di stesen, dia melihat penumpang turun dan naik dengan tertib tanpa ada tolak-menolak. Setibanya di stesen berhampiran hotel, Puan Aminah bukan sahaja menunjukkan arah jalan dengan jelas, malah menyerahkan kad perniagaannya. Jika kamu memerlukan sebarang bantuan sepanjang berada di sini, hubungilah saya. Fatimah mengucapkan terima kasih dengan rasa haru, bagaimana seorang asing boleh melayaninya dengan begitu baik. Sambil berjalan kaki menuju ke hotel, dia melihat persekitaran jalan yang diterangi lampu jalan yang terang dan bersih. Apa yang paling mengejutkannya adalah melihat beberapa wanita muda berjalan kaki sendirian tanpa kelihatan cemas, malah ada yang santai melihat telefon pintar mereka. Adakah ini Kuala Lumpur yang kononnya berbahaya itu? Fatimah tersenyum kecil mengenangkan ketakutannya yang melampau. Setelah mendaftar masuk ke bilik hotelnya, dia memandang keluar tingkap menikmati keindahan malam kota raya. Kebimbangan yang membukit sebelum ini mula rupa dalam masa beberapa jam sahaja. Keesokan harinya, tugasan Fatimah bermula seawal pagi. Dia menghabiskan waktu siang dengan menemu bual beberapa tokoh korporat di kawasan segitiga emas Kuala Lumpur. Selepas selesai bekerja sekitar pukul 8 malam, perasaan ingin tahu mendorongnya untuk meneroka bandar raya itu dengan lebih dekat. Dia berjalan menuju ke kawasan tumpuan Bukit Bintang. Di lintasan pejalan kaki yang sibuk, dia melihat ratusan manusia menyeberang jalan dari pelbagai arah dengan penuh teratur apabila lampu isyarat bertukar hijau. Suasana begitu harmoni meskipun dipenuhi kepelbagaian kaum dan budaya. Wanita-wanita muda dilihat bersiar-siar dan membeli belah tanpa sebarang rasa takut. Di Eropah, terutamanya di kota kelahirannya pada waktu lewat sebegini, wanita biasanya akan mengelak daripada berjalan bersendirian. Fatimah terus menyusuri lorong-lorong kecil yang menempatkan deretan gerai makan dan kafe. Aroma masakan yang harum dan gelak tawa pengunjung mewujudkan suasana yang sangat mesra. Di sebuah persimpangan, dia melihat seorang pelajar universiti tertidur di atas bangku awam dengan beg galas dan telefon bimbitnya diletakkan begitu sahaja di sisinya tanpa pengawasan. Orang ramai lalu lalang di hadapannya tanpa mengusik barang-barang tersebut. Di bandar-bandar besar Eropah, barang yang ditinggalkan sebegitu rupa pasti akan hilang dalam sekelip mata. Apabila menyedari waktu sudah menghampiri pukul 11 malam, Fatimah singgah di sebuah kedai sebaneka 24 jam. Dia mendapati pekerja kedai tersebut adalah seorang gadis muda yang bertugas sendirian dengan tenang. Di sini, wanita boleh bekerja pada waktu lewat malam dengan selamat, catat Fatimah dalam buku notanya sejurus kembali ke hotel. Pada hari ketiga, Fatimah menikmati sarapan di sebuah kafe estetik di Bangsar. Sambil menghirup kopi, dia menyemak jadual temu bualnya untuk hari itu. Namun selepas berjalan kira-kira 5 minit meninggalkan kafe menuju ke stesen LRT, dia tersentak. Di mana dompet saya? Fatimah memeriksa begnya dengan cemas, tetapi dompetnya tiada. Wajahnya bertukar pucat. Di dalam dompet itu mengandungi wang tunai, kad kredit dan salinan pasportnya. Dengan perasaan panik, dia berlari semula ke kafe tersebut. Setibanya di sana, meja yang didudukinya tadi sudah dibersihkan. Dengan suara yang menggeletar, dia bertanya kepada pekerja kafe. Gadis pelayan itu tersenyum mesra dan berkata, "Tunggu sebentar ya." Dia berjalan ke kaunter dan mengeluarkan dompet kulit milik Fatimah. "Adakah ini dompet puan?" Fatimah hampir tidak percaya. Dia membuka dompetnya dan mendapati semua wang tunai dan kad kreditnya masih utuh. "Terima kasih banyak-banyak. Di tempat asal saya, jika dompet tercisir, peluang untuk mendapatkannya semula adalah sangat tipis," kata Fatimah dengan mata yang berkaca. "Sama-sama puan. Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk menyimpannya dengan selamat," jawab gadis itu dengan ikhlas. Kejadian itu mengukuhkan lagi pandangan baharu Fatimah terhadap tahap kejujuran dan keselamatan di negara ini.
Bagi merungkai persoalan mengapa Malaysia mampu mengekalkan keharmonian dan keselamatan yang tinggi di sebalik kepelbagaian budayanya, Fatimah memutuskan untuk mengubah sedikit fokus penulisannya. Dia menghubungi Sarah Lim, seorang pereka grafik tempatan yang ditemuinya semasa tugasan, untuk membantunya menemu ramah beberapa lapisan masyarakat. Pertama, Fatimah menemui Pak Haji Rizwan, seorang pesara polis berusia 70-an yang sedang beriadah di Taman Tasik. Kunci keselamatan negara kami terletak pada kekuatan komuniti, kata Pak Haji Rizwan dengan tenang. Sejak dahulu lagi, kami mengamalkan konsep rukun tetangga dan semangat kejiranan yang erat. Semua agama di Malaysia mengajar penganutnya untuk saling menghormati dan berbuat baik. Seterusnya, Fatimah menemu bual Cikgu Priya, seorang guru sekolah rendah berusia 35 ans. Di sekolah, kami menekankan subjek pendidikan moral dan pendidikan Islam. Kami mendidik anak-anak sejak kecil tentang kepentingan nilai hormat menghormati, bekerjasama dan menjaga adab sopan. Di sekolah juga, murid-murid daripada pelbagai latar belakang makan bersama dan membersihkan kelas bersama-sama menerusi aktiviti gotong royong. Ini memupuk rasa tanggungjawab bersama. Fatimah turut berpeluang menemui Profesor Dr. Azhar, seorang ahli sosiologi berusia 62 tahun yang pernah menetap di United Kingdom. Secara sejarahnya, masyarakat Malaysia dibentuk oleh semangat kampung, suatu keadaan di mana semua orang saling menjaga antara satu sama lain. Walaupun berlaku proses urbanisasi, nilai ini tetap terpelihara di dalam sanubari masyarakat. Selain itu, jurang kemiskinan tegar yang cuba dikecilkan menerusi pelbagai inisiatif kebajikan turut membantu mengurangkan kadar jenayah berasaskan kelangsungan hidup, jelas Profesor Dr. Azhar. Pada sebelah petang, Fatimah mengunjungi sebuah restoran mamak dan berbual dengan pemiliknya, Abang Wan, yang berusia 45 tahun. Restoran ini beroperasi hampir 24 jam. Pelanggan kami datang daripada pelbagai kaum. Sepanjang 30 tahun mengusahakan perniagaan ini, hampir tiada pergaduhan besar yang berlaku. Orang kita mungkin kelihatan santai, tetapi mereka tahu batas-batas dalam menghormati orang lain, kata Abang Wan sambil tersenyum. Bagi mendalami kajiannya, Fatimah melawat Perpustakaan Negara Malaysia. Suasana di dalam ruang membaca sangat sunyi dan teratur. Dia dibantu oleh kaki tangan perpustakaan yang sangat mesra untuk mendapatkan rujukan mengenai indeks jenayah dan struktur sosial Malaysia. Data menunjukkan bahawa kadar jenayah kekerasan di Malaysia jauh lebih rendah berbanding beberapa negara maju di barat. Salah satu tesis sosiologi yang dibacanya menekankan tentang konsep menjaga aib dan budi pekerti, di mana melakukan tindakan yang melanggar undang-undang atau menyusahkan orang lain dianggap sebagai sesuatu yang memalukan diri sendiri serta keluarga. Seterusnya, Fatimah melawat sebuah balai polis komuniti diiringi Sarah sebagai penterjemah. Mereka disambut baik oleh Asisten Komisioner, ACP, Imran. Kami mengamalkan konsep kepolisan komuniti. Polis bukan sekadar penguat kuasa, tetapi sebahagian daripada masyarakat. Kami kerap mengadakan rondaan bersama penduduk dan program kesedaran di sekolah-sekolah. Undang-undang pemilikan senjata api di Malaysia juga amat ketat, yang secara langsung mengekang berlakunya jenayah berat berbanding di negara-negara barat, jelas ACP Imran. Untuk mendapatkan perspektif luar, Fatimah bertemu dengan John Brown, seorang ekspatriat warga British yang telah menetap di Kuala Lumpur selama lebih 20 tahun dan bekerja sebagai guru bahasa Inggeris. Perbezaan terbesar antara budaya barat dan Malaysia adalah sudut pandang antara individu dan kolektif, kata John ketika mereka bertemu di sebuah kafe. Di barat, kebebasan individu adalah segala-galanya. Di Malaysia, keharmonian masyarakat atau apa yang dipanggil sebagai semangat muhibbah sentiasa didahulukan. Orang Timur lebih mementingkan perasaan orang di sekeliling mereka. Sungguh pun ada kalanya ia kelihatan mengekang kebebasan mutlak, namun pulangan yang diperoleh adalah sebuah persekitaran yang sangat selamat dan damai. Memasuki hari ke-10 pengembaraannya, Fatimah mengambil keputusan untuk melawat bandar bersejarah Melaka bagi merasai sendiri warisan budaya yang lebih tradisional. Setibanya di stesen bas, dia berasa keliru dengan jadual perjalanan yang padat. Seorang wanita tempatan bernama Puan Siti, yang menyedari keadaan itu terus menegurnya dan membantu menunjukkan platform yang betul, malah menemaninya sehingga bas bertolak. "Nikmatilah perjalanan kamu ke Melaka," pesan Puan Siti sambil menghulurkan nombor telefonnya untuk dihubungi jika berlaku sebarang kecemasan. Di Melaka, Fatimah menikmati hidangan tengah hari di sebuah kedai makan nyonya yang kecil. Pemilik kedai, seorang wanita warga emas, dengan penuh sabar menerangkan setiap ramuan masakan tradisional itu dalam bahasa Inggeris yang ringkas. Ketika dia sedang berjalan kaki di sekitar bangunan merah Stadthuis, hujan lebat tropika tiba-tiba turun dengan lebat. Tanpa membawa payung, Fatimah berteduh di bawah kaki 5 kedai.
Tiba-tiba, seorang remaja perempuan sekolah menengah yang sedang memegang payung menghampirinya. "Mari kongsi payung dengan saya, kita berjalan ke stesen bas bersama," kata remaja itu dalam bahasa Inggeris yang agak malu-malu. Setibanya di stesen, remaja itu menyerahkan payung lipatnya kepada Fatimah. "Puan, ambillah payung ini. Saya ada payung lain di dalam beg." Keprihatinan tanpa mengharapkan balasan ini menyentuh lubuk hati Fatimah yang terdalam. Sebelum pulang ke Dublin, Fatimah dan Sarah meluangkan masa di sebuah restoran mamak yang meriah pada waktu malam. Dia berbual dengan sekumpulan pelanggan tetap Pak Saleh, Samantha dan David. Mereka duduk semeja, berkongsi cerita dan bergelak tawa dengan harmoni. "Inilah keindahan Malaysia," kata Pak Saleh. "Kami mungkin berbeza kaum dan agama, tetapi kami adalah satu keluarga di bawah payung Malaysia. Saling menghormati adalah tiang seri kehidupan kami." Fatimah turut melawat Muzium Negara bagi melihat pameran bertemakan rukun negara. Dia berdiri lama di hadapan sekeping foto lama yang memaparkan rakyat pelbagai kaum saling bantu-membantu membersihkan rumah mangsa banjir tanpa mengira latar belakang. "Inilah jiwa sebenar negara ini," bisiknya. Sekembalinya ke hotel, Fatimah merenung segala pengalaman yang dilaluinya. Dia menyedari bahawa pandangannya terhadap nilai kebebasan telah berubah. Di Barat, kebebasan sering diartikan sebagai hak untuk melakukan apa sahaja tanpa sekatan, namun ia seringkali diiringi dengan rasa bimbang akan keselamatan diri. Di Malaysia, pengorbanan kecil terhadap kebebasan mutlak demi menjaga keharmonian sosial telah melahirkan satu bentuk kebebasan yang lain, iaitu kebebasan daripada rasa takut. 3 minggu berlalu dengan begitu pantas. Pada hari terakhirnya di Kuala Lumpur, Fatimah berdiri menatap menara berkembar Petronas dari bilik hotelnya dengan perasaan sayu. Dia yang dahulunya datang dengan hati yang penuh curiga dan ketakutan, kini bakal pulang dengan jiwa yang syarat dengan rasa cinta dan kagum terhadap kemesraan serta keselamatan yang ditawarkan oleh bumi Malaysia. Sekembalinya ke Dublin, Fatimah segera menyiapkan artikelnya yang bertajuk "Malaysia, Khazanah Dunia yang Tersembunyi di Sebalik Semangat Muhibah". Artikel tersebut mengupas secara mendalam tentang bagaimana sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian etnik dan agama mampu mewujudkan sebuah ekosistem sosial yang sangat selamat melalui nilai saling mempercayai, pendidikan moral sejak kecil dan rasa hormat yang mendalam antara satu sama lain. Rencana itu diterbitkan dalam sebuah majalah ekonomi dan kemasyarakatan yang terkemuka dan dengan pantas mendapat maklum balas yang luar biasa daripada para pembaca di Eropah. Rakan-rakan setugasnya kagum dengan keberanian dan ketajaman analisis Fatimah. Beberapa orang rakannya malah mula merancang percutian mereka ke Malaysia selepas mendengar perkongsiannya yang penuh inspirasi. Sebulan kemudian, Fatimah menerima sepucuk surat rasmi daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Artikel penulisan beliau telah menarik perhatian ramai pihak di Malaysia dan beliau dijemput sebagai panel penceramah jemputan dalam Forum Pelancongan dan Kebudayaan Antarabangsa yang bakal diadakan di Kuala Lumpur. Fatimah tersenyum lebar menatap surat jemputan tersebut. Sambil menyediakan draft ucapannya yang diberi tajuk Budaya Saling Mempercayai, Pengajaran dari Malaysia buat Dunia, dia mengimbas kembali wajah-wajah insan yang telah membantunya sepanjang berada di sana, Puan Aminah, Sarah, Pak Haji Rizwan, Cikgu Priya dan remaja sekolah yang memberikan payungnya di Melaka. "Malaysia bukan sekadar sebuah destinasi pelancongan yang indah," tulis Fatimah pada perenggan akhir ucapannya. "Tetapi ia adalah sebuah model kehidupan yang membuktikan bahawa keharmonian, keselamatan dan kehangatan kemanusiaan mampu mekar dengan subur apabila kita memilih untuk saling mempercayai berbanding mencurigai. Negara ini sesungguhnya adalah sebuah khazanah berharga bagi seluruh dunia."